Masuk dapur dengan perasaan tenang tu satu nikmat yang susah nak digambarkan. Bila setiap benda ada tempat sendiri, ruang nampak lapang dan pergerakan jadi lancar, automatic mood memasak pun jadi lebih baik. Dari situ aku sedar, dapur yang kemas sebenarnya bukan soal cantik semata-mata, tapi soal keselesaan dan keselamatan harian. Rak dapur berlapis daripada stainless steel ni memang direka untuk satu tujuan utama, yang sama pada semua variasi, iaitu menyusun dapur supaya lebih teratur tanpa mengorbankan ruang. Tak kira variasi mana sekalipun, konsep asasnya tetap sama. Struktur berlapis yang kukuh, bahan tahan karat, dan susunan terbuka yang memudahkan penggunaan harian. Semua variasi direka untuk beri fungsi maksimum dalam ruang dapur yang terhad. Lapisan atas pada setiap variasi memang fokus untuk kegunaan memasak. Permukaan stainless steel yang rata dan tahan haba buatkan dapur gas boleh diletakkan dengan stabil, mudah dibersihkan, tak menyerap kotoran dan sesuai untuk penggunaan jangka panjang. Rekaan terbuka di bahagian ini juga membantu pengudaraan, jadi dapur tak rasa sempit walaupun digunakan setiap hari. Bahagian tengah pula berkongsi fungsi yang sama pada semua variasi. Ruang ini direka sebagai zon serbaguna. Sama ada untuk letak microwave, periuk elektrik atau peralatan dapur harian, semuanya muat dengan susunan yang kemas. Ketinggian rak dibuat supaya senang dicapai, tak terlalu rendah dan tak terlalu tinggi, sesuai untuk rutin dapur yang pantas. Bahagian bawah pula menjadi penyelamat untuk dapur kecil. Semua variasi menyediakan ruang luas dan stabil untuk barang yang lebih besar. Tung gas, periuk besar, rice cooker atau bekalan dapur boleh disusun dengan lebih selamat dan tersorok kemas. Bila barang berat diletakkan di bahagian bawah, keseluruhan rak jadi lebih stabil dan dapur nampak lebih tersusun. Satu persamaan penting pada semua, variasi ialah penggunaan bahan stainless steel sepenuhnya. Ini bermakna rak lebih tahan karat, sesuai dengan persekitaran dapur yang lembap dan senang dijaga. Struktur kaki yang stabil pula memastikan rak tak mudah goyang walaupun menampung beban. Reka bentuk terbuka juga memudahkan pembersihan dan aliran udara. Bila semua peralatan dapur disusun dalam satu sistem yang sama, rutin memasak jadi lebih lancar. Tak perlu alih barang setiap kali nak masak, tak perlu cari tempat letak tonggas, dan dapur nampak kemas walaupun digunakan setiap hari. Ini yang buat rak ni sesuai untuk rumah kecil, rumah sewa atau dapur yang perlukan penyusunan semula tanpa ubah suai besar. Akhirnya, tak kira variasi mana yang dipilih, fungsi asasnya tetap sama. Menjimatkan ruang, menyusun dapur dengan lebih selamat dan menjadikan aktiviti harian lebih selesa. Bila dapur kemas, kerja dapur jadi ringan dan masa di dapur terasa lebih menyenangkan. Kalau kau nak dapur yang lebih teratur, praktikal dan tahan lama untuk kegunaan harian, segera check out sekarang dan rasai sendiri bezanya.